Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan hasil acara ataupun program perasmian National Scam Response Centre, Pusat Anti-Scam Kebangsaan di Menara 2 MCMC malam. Beliau telah menyatakan bila meneliti utama sistem yang diguna pakai oleh NSRC untuk melihat aliran wang yang keluar daripada akaun individu yang menjadi mangsa scam menerusi berbagai lapisan akaun-akaun keldai. Ini menzahirkan satu keprihatinan pihak Yang Berhormat Perdana Menteri dan ada beberapa perkara yang perlu disusuli untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia mengenai pertama Pusat Anti-Scam Kebangsaan itu sendiri dan bagaimana kita boleh memastikan sekiranya kita menjadi mangsa maka tindakan-tindakan pantas boleh diambil untuk menyelamatkan duit yang telah dicuri itu. Jadi saya harap rakan-rakan media akan dapat membantu untuk mewar-warkan kewujudan NSRC dan pada halayak umum sekiranya anda menjadi mangsa, segera telefon NSRC di talian 997. Kita tidak lagi perlu membuat laporan polis yang berasingan, memadai untuk telefon 997 kerana setelah kita pindahkan NSRC dan operasinya telah dibesarkan, pegawai-pegawai dan anggota polis sedia untuk menerima panggilan dan membantu membuat laporan dan di NSRC juga terdapat pasukan daripada bank-bank komersial serta wakil daripada syarikat telco. Ini sudah pasti merupakan satu usaha yang akan dapat menyelamatkan lebih banyak duit rakyat insya-Allah.